banyak kali aksiden, cuma tak mati je. Yang selama ni saya duduk sini tak mati lagi. Tapi patah tu semua ada. Tu laju dia sebenarnya tak masalah. Dia masalah dia bodoh. Dia ramai orang silap. Orang ingat kemalangan ni punca kelajuan. Tak, dia kebodohan. Jadi orang kalau kata ada simpang ni pun satu yang cermin tu satu lah Zat. Maksudnya kita memerlukan memang taman memerlukan lah. Memang sebelum ni pun ada komplain dalam grup taman pun tak nampak. Sebelum ni kami info je lah kalau kata ada yang kereta tepi-tepi tu kami beritahu dia kalih. Ini kereta parking ni tak nampak. Tak nampak. Tak nampak memang tak nampak. Jadi bahayalah. Selalu bahaya actually. Kalau 2 biji kacang langsung tak nampak. Langsung tak nampak. Sebiji tu nampak. Tiga boleh nampak. 2 biji dia tak boleh agak dah belakang. Bahaya. Kalau ada orang parking ni. Biasanya kita tak nampak kita datang. Waktu bila yang lalu bila petang pagi tengah hari pun dia selalu aksiden apa? Kereta motor. Tak tentu. Tentu motor ada 2 hari. Kereta dengan motor ada. Lalang ni memang laju permanen dengan motor. Motor jangan cakap memang macam lebuh raya buat lah. Memang racing memang semua bila tu ada tu yang bila kata kita panggil ni ada sekurang-kurangnya adalah satu apa solution lain untuk keluar kan. Saya ingat buat cermin cembung tu. Saya buatkan satu cermin tu. Ada kongkong ada lah panduan juga kan kiri kanan tu je. Many months later.